Aku nak korang bayangkan suasana sungai malam-malam, bunyi air menderu. Tapi ada satu perasan yang buat bulu roma kau meremang tegak tanpa sebab. Ada satu kes ni yang buat aku sebagai doktor rasa kerdil gila. Sebab sains memang tak boleh nak terangkan kenapa paru-paru pesakit aku penuh dengan selut sungai padahal dia ada depan mata aku. Janji aku satu saja. Lepas dengar cerita ni, korang takkan berani lagi nak jejak kaki kat mana-mana sungai lepas maghrib, apatah lagi pukul 3 pagi. Persoalan dia, kalau kawan kau yang terjun tu naik balik dengan muka yang sama, macam mana kau tahu itu masih dia? Kisah ni bermula dengan 3 orang anak muda dari KL, Farhan, Izzat dan Hafiz. Diorang ni jenis budak bandar yang rasa pantang larang tu cuma mitos orang tua yang bosan, malah bagi diorang semua tu karut dan tak masuk akal langsung. Hujung minggu tu, diorang rancang nak buat trip camping santai dekat kawasan Ulu Yam untuk lari sekejap dari kesibukan kota. Masa singgah makan dekat satu kedai sebelum masuk ke kawasan hutan, ada seorang pakcik ni perhati saja gelagat diorang yang bising-bising macam tak ada adab. Pakcik tu datang dekat dan bagi amaran keras supaya jangan sesekali celup kaki dekat lubuk hitam lepas bulan tegak, tapi Farhan dengan Izzat cuma berpandangan sambil tersengih sinis. Bagi diorang, pakcik tu cuma nak menakut-nakutkan budak bandar macam diorang supaya tak kacau kawasan tu. Jadi diorang abaikan saja pesanan tu tanpa rasa bersalah. Sampai saja dekat tapak camping, suasana terus berubah jadi berat gila. Dan walaupun hari masih petang, tapi kawasan tu rasa suram macam ada sesuatu yang tak kena. Ada satu bau bunga melo yang sangat kuat menusuk hidung, tapi masalahnya tak ada satu pun pokok bunga kat situ yang boleh keluarkan bau sekuat itu. Perasaan macam diperhatikan tu memang kuat, sampaikan masing-masing buat berani sebab tak nak nampak lemah depan kawan-kawan yang lain. Pukul 3 pagi, masa unggun api dah mula malap dan udara makin sejuk mencengkam tulang, Hafiz tiba-tiba bangun dari tempat duduk dia. Dia cabar Izzat untuk terjun sungai sebab nak tunjuk hero dan nak rasa adrenaline rush kononnya. Padahal keadaan sekeliling dah gelap gelita. Air sungai masa tu nampak hitam, pekat macam minyak hitam, langsung tak nampak dasar, sampaikan Izzat rasa ragu-ragu nak ikut kepala gila Hafiz tu. Lembablah korang. Itu ayat terakhir dia sebelum bunyi gedebush memecah sunyi malam dan itulah kali terakhir diorang tengok Hafiz yang asal. 1 minit berlalu, 2 minit. Hafiz tak timbul-timbul ke permukaan air. Farhan dengan Izzat dah mula berdiri dekat tebing sambil panggil nama Hafiz kuat-kuat, tapi tak ada satu pun sautan yang kedengaran selain bunyi air. Tiba-tiba, air sungai yang tadi tenang tu mula berbuih-buih kuat. Macam ada benda tengah bergelut hebat kat bawah sana dan keadaan tu nampak sangat mengerikan. Farhan dah nak terjun selamatkan kawan dia tapi Izzat tahan sebab dia nampak sesuatu yang tak kena pada pusaran air yang makin lama makin laju tu. Air tu bukan setakat berbuih tapi nampak macam ada satu tenaga yang menarik segala benda ke bawah dasar sungai yang paling dalam. Farhan dan Izzat mula panik gila. Tangan masing-masing dah menggigil. Pegang lampu suluh sampaikan cahaya tu melilau tak tentu arah ke tengah sungai. Tiba-tiba, kepala Hafiz muncul di permukaan air. Tapi dia tak tercungap-cungap pun macam orang baru lepas lemas atau kekurangan oksigen. Dia cuma diam kaku dengan mata yang terbeliak besar, pandang tepat ke arah langit, langsung tak berkelip macam patung yang tak bernyawa. Bila dia jalan perlahan-lahan naik ke darat, kulit dia nampak putih pucat yang sangat pelik. Macam mayat yang dah rendam dalam air seminggu, sampaikan nampak kembang dan kusam. Dia tak cakap apa-apa, terus masuk dalam khemah dan baring tanpa pedulikan kawan-kawan dia yang tengah menggigil ketakutan kat luar tu. Farhan dengan Izzat cuba tanya dia okey ke tak, tapi Hafiz cuma pandang kosong ke silap khemah dengan riak muka yang kosong gila. Masa tu diorang tak tahu yang naik dari dasar sungai tu sebenarnya bukan lagi kawan yang diorang kenal, tapi sesuatu yang sangat gelap dah ikut diorang balik. Malam tu jadi saksi permulaan satu mimpi ngeri
yang takkan diorang lupakan seumur hidup sebab sesuatu telah berlaku di dasar sungai yang gelap tu. Keadaan dia yang pucat lesi dan tiada sebarang reaksi emosi itu benar-benar membuatkan bulu roma aku meremang bila Izzat ceritakan semula detik itu kepada aku di klinik nanti. Jadi, korang kena faham, jangan sesekali cabar benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. 2 hari lepas trip puaka tu, Izzat Heret Hafiz datang jumpa aku dekat klinik masa aku tengah shift malam yang agak sunyi. Bila pintu bilik rundingan aku terbuka, ada satu bau yang menerpa masuk dulu sebelum orangnya dan sumpah, bau dia anyir gila babi macam bangkai ikan yang dah mereput seminggu dalam baldi. Aku tengok muka Izzat dah pucat lesi macam nampak hantu, manakala keadaan Hafiz pula buat aku terkedu kejap sebab dia yang asalnya tegap, sekarang nampak kering, tinggal kulit balut tulang saja. Mata dia jadi cengkung dengan lingkaran hitam pekat, malah dia langsung tak berkelip masa pandang tepat ke arah aku dengan pandangan yang kosong. Izzat bisik dekat telinga aku yang sejak balik dari Ulu Yam tu, Hafiz langsung tak makan apa-apa. Dan kerja dia cuma minum air bergeleng-geleng. Tapi peliknya badan dia makin susut macam kena sedut dengan sesuatu. Aku pun mulakan pemeriksaan medikal macam biasa, walaupun hati aku masa tu dah rasa tak sedap gila dan berdebar-debar. Masa aku nak palpate atau tekan bahagian perut dia untuk cek organ dalaman, kulit Hafiz rasa sejuk yang teramat sangat macam kita sentuh pintu freezer yang beku. Benda ni memang tak logik langsung untuk manusia yang masih bernyawa, tapi yang buat aku hampir terjatuh dari kerusi ialah bila aku letak stetoskop dekat dada dia untuk dengar bunyi jantung. Korang tahu tak apa yang aku dengar masa tu? Tak ada bunyi detak jantung langsung, geng. Malah bunyi labdab yang sepatutnya ada tu hilang entah ke mana. Apa yang aku dengar? Cuma bunyi air berkocak-kocak yang sangat kuat dekat dalam dada dia. Seolah-olah paru-paru dia dah berubah jadi akuarium yang penuh dengan air sungai. Masa aku tengah menggigil, cuba kawal profesionalisme sebagai doktor, tiba-tiba saja keadaan dalam bilik tu jadi makin agresif dan menyeramkan. Hafiz yang dari tadi diam kaku macam patung tiba-tiba capai dan pegang lengan aku kuat gila sampaikan aku rasa tulang aku nak patah. Tenaga dia memang luar biasa padahal badan dia dah rupa macam mumia hidup yang tak bermaya dan dia pandang tepat masuk ke dalam anak mata aku sebelum mulut dia terbuka luas secara perlahan-lahan. Masa inilah satu kejadian yang paling ngeri dalam karier perubatan aku berlaku depan mata sendiri tanpa aku sempat nak buat apa-apa. Dari kerongkong dia keluar selut hitam pekat yang melimpah-limpah macam muntah, tapi yang paling geli bila ada ulat-ulat air yang masih hidup merayap keluar sekali dari mulut. Dia sampaikan satu klinik bau busuk macam paya. Hafiz tarik kepala aku rapat ke muka dia dan dia bisik guna suara yang sangat dalam dan garau yang aku yakin itu bukan suara manusia yang aku kenal. Dia cuma cakap, sejuk, bawah tu sejuk sangat. Dan lepas dia lepaskan ayat tu, dia terus pengsan manakala badan dia mula mengecut dengan sangat pantas macam belon yang bocor anginnya. Jadi, aku terus panggil ambulans untuk buat emergency transfer ke hospital besar sebab kes ni memang dah melangkaui apa yang aku boleh rawat dengan sains. Tapi dalam perjalanan ke hospital, satu lagi benda pelik terjadi yang buat semua orang buntu sampaikan paramedik pun terduduk. Bila diorang buka pintu belakang ambulans, Hafiz dah hilang secara misteri dan yang tinggal cuma baju dia yang basah lencun dengan bau air sungai yang sangat pekat dekat atas stretcher tu tanpa ada sebarang kesan darah atau tanda dia terjun keluar. Sampai ke hari ni, Hafiz masih lagi tak dijumpai dan pihak polis dah klasifikasikan kes ni sebagai kes orang hilang yang tak ada petunjuk langsung. Penduduk kampung kat kawasan sana ada cakap yang Lubuk Hitam tu memang tempat menjamu penunggu sungai setiap 10 tahun sekali dan mungkin Hafiz adalah jamuan tu. Geng, korang rasa berbaloi ke korbankan nyawa kawan sendiri semata-mata nak cari
content atau adrenaline rush pukul 3 pagi dekat tempat macam tu? Cuba drop komen kat bawah. Kalau korang ada pengalaman mandi sungai waktu malam yang pelik-pelik atau menyeramkan, sebab aku nak baca juga kisah korang. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka cerita medical paranormal macam ni. Dan tolonglah berhati-hati bila melangkah ke tempat orang sebab kita tak tahu apa yang tengah memerhati dari balik kegelapan.